Zaman sekarang ni kat mana-mana je kita boleh buat duit secara online. Jadi Kak Dia nak sharekan 6 tips mudah untuk awak pilih bisnes yang boleh awak buat secara online di rumah. Yang pertama, pastikan produk yang awak nak jual tu orang dah kenal dah. Maksudnya orang dah tahu dah produk tu. Yang kedua, pastikan produk yang awak nak jual tu memang dah ada beribu-ribu testimoni. Jadi nanti bila awak nak jual tu tak payahlah awak nak tunggu testimoni awak sendiri. So awak dah boleh mula menjual dengan gunakan testimoni orang lain. Yang ketiga, pastikan tim yang awak nak join tu dah sediakan beribu-ribu copywriting untuk awak tiru. Jadi senanglah awak nak buat marketing. Okey. Yang keempat, pastikan company yang awak nak buat tu dah sediakan self-service online shopping. Jadi kat mana saja awak berada, bisnes awak masih boleh berjalan. Let's say awak bercuti, customer nak produk, awak hanya tekan dekat apps, order dan HQ tolong postkan produk kepada customer anda. Senang kan? Yang kelima, pastikan company tu ada money back guarantee. Jika produk tu rosak lah dalam penghantaran, company boleh gantikan dengan produk yang baru tanpa sebarang kos lain. Mudah macam tu kan? Dan yang keenam, yang ni paling penting tau. So take note. Pastikan margin keuntungan dia 30% ke atas. Jadi senanglah awak jual satu barang pun awak dah untung besar. Dapat sesuatu, sharekan video ni kepada ramai orang supaya ramai orang dapat manfaat daripada video ni. Dan anda yang sedang mencari bisnes secara online, Kak Dia nak ajak anda untuk kenal bisnes yang Kak Dia jalankan sebab dah sediakan semua keenam-enam perkara ini untuk memudahkan anda buat bisnes secara online sahaja. Okey, nak kenal bisnes kami? Okey, terus pergi dekat profil Kak Dia, cari ada satu link dekat situ, klik link tersebut dan isi info yang Kak Dia perlukan. Okey, nanti Kak Dia akan cari anda semula. Okey, saya rasa yakin dan percaya yang semua impian kita pasti termakbul. Assalamualaikum.